Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar buat ujian normaliti. Kenapa kita nak buat ujian normaliti? Kenapa? Kita perlu buat ujian normaliti untuk menjalankan analisis lanjutan yang melibatkan ujian-ujian parametrik. Data kita, kalau kita nak guna untuk analisis lanjutan, kita kena pastikan adakah ia normal atau tidak. Kalau normal, barulah kita boleh buat analisis selanjutnya guna ujian parametrik. Kalau tak normal pun, nak buat macam mana? Tak apalah. Cuma kita tak boleh pakai ujian parametrik. Kita kena pakai ujian bukan parametrik. Bagaimanakah kita nak melakukan ujian normaliti? Untuk menentukan data kita ini normal atau tidak, penentuan normaliti atau ujian normaliti secara umumnya boleh dilakukan melalui dua cara. Itu cara grafik dan cara statistik. Cara grafik atau kaedah grafik ada macam-macam lah. Kita boleh guna histogram. Kita boleh guna Kellogg normal. Dan juga kita boleh guna QQ plot. Okey. Grafik yang terpapar nanti akan membantu kita menentukan data kita normal atau tidak. Namun begitu, kebanyakan ketika data statistik yang lebih menyokong dan lebih meyakinkan untuk menentukan bahawa sesuatu data ditaburkan secara normal atau tidak. Antara kaedah statistik yang ada, kaedah kita kata analisis normaliti statistik yang ada ialah kaedah Shapiro-Wilk, kaedah Kolmogorov-Smirnov dan macam-macam lagi kaedah. Grafik yang kita nak untuk menentukan normaliti itu boleh dibuat secara manual, boleh guna perisian SPSS, Excel dan pelbagai perisian yang ada online. Begitu juga dengan ujian normaliti secara statistik pun boleh kira manual, boleh guna perisian-perisian yang tertera di sini. Bagi sampel yang kecil, 50 dan ke bawah, maka ujian statistik Shapiro-Wilk sesuai untuk menguji normaliti. Jikalau ujian Shapiro-Wilk menunjukkan nilai P lebih besar daripada 0.05, maka ianya normal. Bagi sampel data yang lebih daripada 50 pula, ujian Kolmogorov-Smirnov, ujian Shapiro-Francis boleh digunakan. Dan nilai P lebih besar pada 0.05 bagi ujian-ujian ini menunjukkan data adalah bertaburan normal. Untuk kegunaan guru PJ dalam penilaian harian, penentuan skewness and kurtosis sebenarnya sudah memadai. Nilai skewness antara 2 dan negatif 2 dan nilai kurtosis antara positif dan negatif 7 menunjukkan normal. Ini menurut Hare dan juga Brine 2010. Nilai skewness dan kurtosis yang menghampiri kosong menunjukkan taburan adalah normal. Sebelum melaksanakan apa-apa jua analisis data, pertama sekali kena direkodkan terlebih dahulu dan disusun dengan cara yang tersusun. Jadi di sini
Data ni dalam keadaan bertaburan, lelaki perempuan bercampur, kelas bercampur. So di sini kita oleh kerana data ini melibatkan prestasi fizikal, maka lebih sesuai lah untuk diasingkan mengikut jantina. Kalau prestasi perasaan tak apa. Jadi kita highlightkan kemudian kita ambil custom sort, kita sort ikut jantina. My data has headers. Klik my data has headers sebab kita highlight dengan header sekali. Ini header. So saya nak mulakan dengan mengikut jantina. Mana jantina? Tak nampak. JT jantina. Kemudian saya nak ikut berat, add level, ikut tinggi, add level, ikut BMI, add level, ikut burpee, add level, ikut VO2 max. Jadi data kita ni dah susun ikut keutamaannya. Menggunakan data yang ada dalam Excel anda tadi, kita nak combine dengan Giga Calculator. Buka Giga Calculator, cari Giga Calculator. Pada masa yang sama, anda juga buka anda punya Excel yang mengandungi data tadi. Okey. Giga Calculator ya. Lepas tu pergi kepada Normality Calculator. Okey. Dia ada banyak calculations lah apa semua. Giga. Pergi Normality Calculator. Tulis Normality Calculator. Klik. Baru dia akan keluar. Normality Calculator. Right. Sekarang buka anda punya Excel. Kita nak untuk apa? Saya ambil, tapi ikut jantina tau. Saya ambil VO2 max lah. VO2 max lelaki. Sampai kat lelaki sahaja. VO2 max lelaki ya. Tak termasuk header. Copy. Kemudian buka Giga Calculator tadi. Klik kanan. Paste. Tahap alpha nak 95% ataupun 0.05. Okey. Nak 0.05 atau 9%. Begitu dia lah. Okay, kita yang ubah ni. Nak buat 0.1 pun boleh, tapi kita nak 0.05. Nak isi, tekan calculate. Alright, calculation results. Sudah keluar. Bersama dengan histogram plot sekali. Jadi di sini kita ambil Shapiro-Wilk value. Calculation result.
Okey. Mean, julat dan juga standard deviation juga telah dihitung. Sebab data kita bawah pada 50, iaitu ada 39 saja data. Jadi kita ambil Shapiro-Wilk. Right. So dengan ini anda dah boleh dapatkan nilai-nilai ni. Anda copy lah, masukkan. Okey. Bagaimana anda nak cut dan sebagainya, terpulang lah. Nak senang, snip snipping tu. Okey. Nak ambil histogram plot ni. Boleh pakai. Dan paste lah dalam anda punya. Kita buka sheet baru. Paste kat sini. Ini buku. Histogram. Okey. Balik kepada yang ni tadi. So, nilai Shapiro-Wilk yang 0.042 ni menunjukkan apa? Kita juga boleh buat ujian normality menggunakan Excel saja. Kurtosis dan skewness. Okey, sekarang kita pergi kepada data, tekan data analisis. Pergi kepada descriptive statistics. Tekan OK. Input range, tekan panah ni. Tekan daripada atas, daripada header sampai yang terakhir maklumat yang lelaki punya, Automax. Ini lelaki lah kan. Nampak? Lelaki, bawah perempuan. Kita ambil kat situ saja, tekan ni balik. Then output range, kita buat new worksheet, kita tulis descriptive. Tulis descriptive. Kemudian kita check box ni, summary statistics pun. Okey. Lepas tu kita tekan OK. Dia akan masuk dalam satu sheet baru, Automax. Tadi deskripsi data dan semuanya, tapi dalam kes ni kita nak buat normality. Jadi kita tengok kurtosis dan skewness. Kurtosis negatif 0.8, masih dalam range. Dia kurtosis antara negatif 7 hingga positif 7. So kita cakap normal lah. Normal. Skewness antara negatif 2 dan positif 2, bukan normal. Walaupun ujian tadi sebelum ini menunjukkan Kolmogorov Smirnov sahaja menunjukkan tak cukup bukti kata normal, tapi kita boleh hujah mengatakan bahawa kurtosis dan skewness mengatakan dia boleh benar. Bolehlah dianggap normal. Baik. Bagi sampel yang sama, mungkin ada data normal, tapi ada data lain pada sampel yang sama. Mungkin tadi kalau kita cek pada dia punya ketinggian, berat badan, ataupun data lain, jarak larian, mungkin normal. So, bagi sampel yang sama, kita boleh dapat satu set data tak normal dan set data yang lain mungkin normal. Kita kena cek semua lah. Janganlah kita cek Automax-nya tak normal, kita assume yang lain semua tak normal. Kita kena buat ujian untuk semua. Kalau dalam SPSS, dia boleh buat serentak. Jadi kali ini setakat itu sahaja untuk kita kongsikan mengenai ujian normality. Terima kasih.